Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Nordin, pengarah urusan kepada syarikat ARC Berkat Agrofood Sdn Bhd. Kita sekarang berada di ladang ARC. ARC terlibat di dalam bidang aquaculture, yang mana aquaculture meliputi pembenihan, ternakan dan juga produk-produk hiliran. Okey, jadi pada hari ini kita berada di kolam biofloc, satu sistem baru yang hangat pada hari ini. Jadi di ladang ARC saja kita ada lebih kurang 200 tangki-tangki biofloc lah. Okey, jadi inilah kolam-kolam biofloc. Alright. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan juga Jabatan Perikanan Malaysia kerana telah banyak menyokong ARC Berkat Agrofood Sdn Bhd dan juga memberikan bantuan-bantuan yang telah diberikanlah selama ini. Jadi dengan bantuan dan sokongan ini kami mampu mencapai kejayaan pada hari ini. Antara anugerah yang pernah dicapai oleh ARC antaranya adalah anugerah Perdana Agro Makanan Sempena Maha 2024, anugerah Penternak Aquaculture Terbaik dan juga anugerah Ikon Selangor. Okey, bagi generasi muda saya sarankan untuk masuk di dalam bidang perikanan, bidang aquaculture, yang mana bidang ini adalah salah satu bidang yang mempunyai potensi yang besar, potensi yang hebat pada masa hadapan kerana masyarakat dunia pada hari ini memerlukan protein putih yang baik sebagai sumber makanan utama. Okey, terima kasih KPKM, terima kasih Jabatan Perikanan Malaysia. Alright.